100% pengecualian cukai untuk usahawan tani. Saya nak habaq mai satu benda yang menarik. Kerajaan bagi insentif 100% pengecualian cukai untuk usahawan tani. Maknanya apa? Kalau hampa ada tanam sayur ke, belah kambing ke, ikan ke, ayam ke, ataupun buat pertanian moden lah kan, tak perlu bayar cukai atas untung tu selama lebih kurang 5 hingga 10 tahun ikut jenis projek. Tujuan dia senang je. Kerajaan nak bagi usahawan tani ni boleh guna balik duit untung tadi untuk kembangkan projek. Beli mesin baru ke, ataupun tambah pekerja baru ke, ikutlah kan. Contohnya, kalau hampa bela kambing, dapat untung lebih kurang dalam 200,000 satu tahun. Biasanya kita akan kena bayar cukai lebih kurang dalam 30,000 lah kan. Tapi dengan insentif ni, duit tadi tu kita boleh guna semula untuk kita nak besarkan kandang, beli bakar baru ke, ataupun kita nak tambah baik ladang kita tu. Bila petani berjaya, rakyat pun insya-Allah lah akan senang. Kita tanam hari ini untuk jamin makanan di masa depan. Yang penting kita nak sumber makanan negara kita cukup dan terjamin.